Kalau kulit muka korang berminyak, jangan tunggu sampai kulit jadi breakout, banyak jerawat, tumbuh banyak whitehead ataupun blackhead. Carilah pencuci muka yang betul-betul boleh buang lebihan minyak dekat kulit tu. Sebab lebihan minyak ni lah yang akan bercampur dengan sel kulit mati, akan bercampur pula dengan peluh dan seterusnya menjadikan pori tersumbat. Bila pori tersumbat ditambah pula ada bakteria, itulah yang akan buat kulit kita muncul banyak blackhead dan juga whitehead. Lagi teruk, kalau kulit jadi iritasi dan meradang, dia akan jadi jerawat teruk. Korang boleh try pakai pencuci muka daripada Washun. Dalam ni ada ramuan-ramuan istimewa yang terdiri daripada amino acid complex, succinic acid, witch hazel, caprylol glycine, cantella, pentanol dan juga allantoin. Semua ni sangat-sangat membantu untuk apa? Untuk buang punca masalah iaitu lebihan minyak, buang kulit mati yang susah nak tertanggal daripada kulit kita, deep cleansing, korek pori-pori yang tersumbat tu supaya apa? Supaya tak tumbuhlah blackhead, whitehead ataupun paling teruk tak tumbuh jerawat. Dalam pada masa yang sama juga mengekalkan kelembapan kulit dan memberikan bau yang memang sedap sebab pencuci muka ni dia ada letak perfume sekali. Masalah muka berminyak ni jangan dibiarkan lama kalau tak nak kulit muka korang break up satu hari nanti. Nanti awet pun lari.